Korang setuju tak kalau ada kemunculan istimewa Q Haidar, Datuk Red dan juga Bos Maidin? Gegar Vaganza 12 minggu yang kedua. Dengar je lagu Jamila akan ada minggu depan. Everybody went crazy. Okey, jom. Korang setuju tak kalau ada kemunculan istimewa Q Haidar, Datuk Red dan juga Bos Maidin? Korang letak kolom komen. Bagi korang yang suka entertainment content, korang boleh follow saya sekarang. Menyanyikan lagu Teacher's Pet Warisan Wanita Terakhir, peserta dengan markah tertinggi adalah Iskandar Ismail dengan markah 71.5. Rata-rata bukan juri je, penonton dan juga semua peminat GV puas hati dengan persembahan Is. Dan minggu depan dia dapat lagu Bougainvillea. Daripada apa yang saya baca kat sosial media, ramai peminat-peminat asal dan juga ada peminat-peminat baru kata lagu ni adalah lagu makanan dia. Selain daripada tu, ada beberapa perkara menarik berlaku juga. Pertama adalah Datuk Elin Kang mengumumkan yang dia sakit dan macam nak tarik diri, tapi juri dah convince dia untuk nyanyi Chinese song minggu depan. Dalam masa tu juga kita dengar Tok Ram menyanyi secara live. Dah 12 musim, inilah kali pertama Tok Ram nyanyi. Minggu lepas nyanyi lagu Tagalog, minggu ni nyanyi lagu Chinese. Dan kita boleh nampak kat social media semua orang share part yang Tok Ram nyanyi itu. Untuk minggu yang ketiga, temanya adalah flagship song. Ada banyak lagu-lagu yang popular. Di Pintu Syurga, Kesetiaan, Bintang dan of course lagu Jamilah yang akan dinyanyikan oleh dua host kita, Sherry Al-Haddad dan juga Nabil Ahmad. Untuk semua peminat-peminat dan juga FC, korang letak kolom komen siapa yang korang sokong. Gegar Vaganza 12, minggu yang ketiga, lagu semuanya memang sedap. Enjoy the show, GV12. Bye.